Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Video kali ini saya hendak share perjalanan saya sekeluarga pada hari kedua ke Otaru Canal yang terletak di Hokkaido, Jepun. Pemandangan di kiri kanan begitu indah sekali. Bukit-bukit di sini dilitupi dengan salji putih. Perjalanan kami memakan masa selama 30 minit. Ikuti perjalanan saya, sahabat-sahabat. Let's go! Alhamdulillah, kami selamat sampai di Otaru Canal. Beginilah suasana dan pemandangan di sini. Kalau berada di Sapporo, Otaru Canal adalah destinasi wajib dilawati. Style Meiji era Western, bangunan lama sepanjang Otaru Canal sangat menarik semasa musim sejuk. Kita juga boleh menaiki bot untuk menikmati pemandangan di sini. Di Tanu Kikoji Shopping Street, di sini terdapat kedai kasut, kedai pakaian, farmasi, restoran, kedai souvenir dan lain-lain. Suasana di sini sangat meriah dan ramai pengunjungnya. Terima kasih menonton channel saya dari mula sampai akhir.
Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nantikan video seterusnya Day 3 di JR Tower Observatory T38 Sapporo. Jumpa lagi.